Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Sallallahu alaika wa sallama ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang berlimpah taala, satu ilmu yang mendapat permintaan ramai daripada murid-murid ustaz, daripada murid-murid ustaz, iaitu ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi maksudnya bukan kita lipat di bumi dan kita lipat bumi tak. Maksud ilmu lipat bumi ni adalah ilmu ni akan mempercepatkan masa kita, pergerakan kita. Jadi apa kelebihan dia? Ilmu apa kelebihan dia? Dan ilmu daripada mana? Ilmu ni Ustaz Timur daripada cicit kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Cicit kepada Syekh Abdul Qadir Jilani iaitu Profesor Dr. Al-Jilani. Dia ni ada keturunan cicit Fadil, Profesor Dr. Fadil Al-Jilani. Syekh Fadil Al-Jilani. Jadi amalan ni adalah merupakan satu amalan yang mana kalau kita amalkan dia mempercepatkan segala pergerakan kita, perjalanan kita akan bercepat. Maksudnya contohnya sepatutnya perjalanan kita 3 jam tapi perjalanan kita akan jadi 1 jam setengah ataupun 2 jam akan percepatkan. Okey, kalau biasa kadang dengan kita mengamalkan ni, contoh kawasan tu jam tapi kita pergi dia akan tak jam. Contohnya ustaz buat contoh. Berlaku terbaru untuk ustaz. Pada hari Jumaat ni ustaz nak pergi ke Melaka, nak ziarah guru ustaz di Melaka. Jadi beberapa anak murid ustaz akan datang ambil ustaz pada janji jam setengah. Sebab kami kena sampai di rumah guru ustaz tu pukul 9 pagi. Kalau 6.30 kena pergi ke Melaka lebih kurang 2 jam atau 2 jam setengah. 2 jam atau 2 jam setengah baru sampai sebab faktor jam. Kalau daripada rumah ustaz nak pergi ke sampai ke nak masuk highway tu memang jam. Jalan tu batu 3 pula jam. Jadi tuan-tuan semua, dari pagi malangnya pada pagi tu pada hari Jumaat baru ni, hari Jumaat 2-3 hari lepas, bukan Jumaat, hari Khamis Jumaat hari Khamis. Jadi malangnya anak murid sampai lambat pukul 7.30 sampai. Bayangkan pukul 7.30 nak sampai pukul 9. Bayangkan berapa jam ustaz perlu biasanya perjalanan 2 jam setengah baru sampai di Melaka. Jadi 7.30, 7.40 baru kita berlepas. Bayangkan dah hampir pukul 8 baru kita masuk highway. Ada 1 jam saja tuan semua untuk sampai ke Melaka. Bayangkan daripada Shah Alam nak sampai ke Melaka. Okey. Ini keberkatan amalan tersebut memendekkan masa. Percepatkan masa perjalanan kita dan memendekkan masa kita. Jadi alhamdulillah. Ustaz berkata demi Allah tuan semua, demi Allah. Pada pukul 8.45 kami sudah sampai di Tol Aikro. Bayangkan semua. 7.30 atau 7.40 lebih kurang gitu kita berlepas, kita sampai di Tol Aikro pukul 8.45. 8.45 sampai. Alhamdulillah. Ini beritahu tuan semua, inilah kecepatan masa, kecepatan waktu, kecepatan pergerakan kita dipercepatkan dengan asbab daripada amalan tersebut. Dan anak murid ustaz seorang dia seorang profesor di sebuah universiti di Sarawak, tak mau cerita. Okey, dia sama dekat cerita. Perjalanan kapal terbang, sepatutnya kapal terbang tu lambat, delay dah. Kapal terbang tu dah delay dah. Jadi dia mengamalkan amalan ni. Atas kapal terbang tu dia mengamalkan, dan atas kapal terbang tu pun dia baca. Dia delay dan dia terpaksa sampai di tempat dia nak pergi destinasi tu untuk meeting langsung. Tapi kapal tu delay dah, yang mana kalau dia sampai tu lebih kurang 1 jam atau setengah jam. 1 jam atau 45 minit. Dan maksudnya meeting tu telah berlalu. Jadi dia baca tuan semua, alhamdulillah tuan semua, dia sampai di destinasi tempat musyarat tu tepat pada masanya. Inilah kan kata kelebihan ilmu lipat bumi. Kita dengar dulu Tok Nali kan, almarhum Tok Nali. Orang datang rumah dia, kata, Tok Guru, ada kenduri Tok Guru. Okey, Tok Guru tak pergi kah? Pergi dulu. Jadi Tok Nali dia tak pergi lagi. Kamu tu dah pergi dah. Dan dia pergi, kamu tu sampai tu, tengok Tok Nali dah sudah makan dah. Nak balik dah. Tengok kan kecepatan berlaku pada Tok Nali. Dan bukan setakat itu saja tuan semua. Pada hari itu juga tuan semua ada dua tempat kenduri yang mana Tuan Guru hadir pada kedua-dua tempat itu dalam masa yang sama. Allahu Akbar. Ini kehebatan ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi yang saya kongsikan adalah ilmu yang diwarisi daripada kita panggil Sultan Aulia itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang Ustaz Timur daripada Al-Fadil. Kita minta Ustaz Timur daripada Profesor Dr. Syekh Fadil
Al-Jilani tuan semua. Jadi di samping itu juga tuan semua, kelebihan lipat bumi ni, kalau kita dalam pertempuran, kena orang serang kita apa semua, segala tangan kaki kita akan jadi cepat. Kita cepatkan pergerakan kita akan jadi cepat. Dan ini bagus untuk mereka yang belajar ilmu mempertahankan diri. Bagus, percepat dan kecepatan berlaku. Ya, orang nak pukul kita mungkin dari segi kita elak apa semua, dia kita tepis apa semua, insya-Allah akan berlaku. Dan juga di samping itu juga dia akan mempermudahkan segala urusan kita. Urusan office, urusan apa semua akan dipercepatkan, akan dipermudahkan. Syarat kita amal-amalan ini insya-Allah. Dan banyak kita tentang kelebihan dan di samping itu kita juga akan dapat pertolongan Allah Taala. Ini kawan ustaz, kawan anda bukan guru ustaz kita, bapa saudara dia. Bapa saudara dia semua, dia buah durian jatuh dah tepat kepada dia boleh elak. Nak beritahunya kehebatan ilmu seperti ini tuan semua. Jadi insya-Allah kalau anda inginkan ilmu lipat bumi untuk menyelesaikan segala masalah anda, bukan setakat anda dapat pergerakan dah cepat, kita nak urusan kita cepat dalam segi pekerjaan kita harian, insya-Allah anda ambil ilmu lipat bumi. Kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.